Assalamualaikum. Selamat hari Minggu. Hari ni kita nak pergi rumah Mak Lang Q. Dah seminggu dekat Perak ni, kami belum lagi pergi rumah dia. Mak Lang dia dah rindu dekat Q. Kita nak pergi ke sana. Tu Q. Mak Lang dia dah rindu nak jumpa dia. Yeah. Betul lah tu. Sebelum tu kita nak kena pergi balai pengawal dulu guys. Kita nak tengok surat-surat penting. Diorang ada hantar dekat sana lah, dekat balai pengawal. Sebarang penghantaran JNT, Ninja van ke apa ke, dilarang dah hantar dari ke rumah. Semua barang COD, surat menyurat semua hantar dekat gate utama balai pengawal. Tak ada guys, Mami dah cari, tak ada surat kita. Jadi kita boleh teruskan perjalanan. Panas guys, walaupun hujan. Hujan guys, dalam camp tadi renyai-renyai je. Tapi kat luar ni dah lebat dah sebenarnya. Nampak hujan tempat kami separuh-separuh. Macam ni lah selalu. Lepas tu ni kain puak kumbu ni kakak bagi. Ni kakak ipar sulung. Dia hadiahkan dekat kami kain puak kumbu ni. Jadi kami letak sini lah, supaya boleh ingat selalu. Pandai dia beli warna merah. Ada warna hijau. Cantik. Ada warna biru, ada warna hijau, ada. Okay guys, kita dah sampai Pasar Raya TF. Ini pasar raya yang terdekat dengan tempat tinggal kami. Memang selalulah beli barang sini. Kalau barang runcit beli dekat sini. Kalau barang basah beli dekat Segi. Sebab dekat Segi dia punya lauk dah okey sikit lah. Kalau nak fresh lagi kena pergi pasar pagi, baru dapat yang fresh, betul-betul fresh punya lah. Hujan. Kita nak beli keropok Lego dekat luar sini je, luar pintu. Kita tak masuk dalam. Dekat stall kecil sana je. Berapa tadi? Berapa dua? Aduh Q, batuknya kuat. Okay guys, kita dah masuk kampung. Ini dah jalan kampung Mami kalau waktu siang. Sebenarnya tak adalah juga kami duduk dekat kawasan bandar sangat. Tak, masih lagi kawasan perkampungan macam ni. Sebab tu Mami boleh panggil kampung atau hutan?
Sebab tu Mami boleh, orang kata biasakan diri dekat kampung Apai Tajau. Sebab kampung Mami pun masih lagi macam ni, Mak. Tapi betul-betul sana kampung, betul-betul kampung. tapi Apai Tajau kata kalau kampung dekat sana orang cakap hutan. Kalau dekat sini kampung, betul-betul kampung lah. Apa tu? Masih aku sliding tepi. Okey, sliding. Okey. Ni mau pergi ambil doyan. Kita ada beli doyan. Sana lah belakang. No, dekat adik. You. Apa tu? Ya. Apa tu? Ni pokok Ajinomoto. Hari tu bagi dekat kakak kecil ya. Nampak dia senang tumbuh ni pokok ni. Ini kalau buat apa tu, tumbuk macam pucuk ubi daun pasak tu, tumbuk tumis dengan halia, sedap juga. Oh tu dia. Assalamualaikum. Pisang tanduk guys. Ini mahal ni pisang ni. Ada 3 ni. Masam manis. Mana? Oh 3 pokok. 3 pokok semua ada buah. Oh pucuk ubi jadi Ni jadi. Oh pucuk ubi jadi. Oh ada 2 pokok. Oh ni pokok kedua. Tak tahu lagi makan dah. Pokok kedua. Sana pokok ketiga. Oi. Jadi buah ni. Ni yang kata nak telefon Mak Lang ni. Ni pokok jambu. Telefon Mak Lang. Rambutan pun ada. Kari pun jadi guys, pokok kari. Adik, masuk. Kari. Pokok kari pun jadi elok besar. Ni pokok apa? Mata kucing? Oh. Oh, mahkota dewa ni pokok. Bengel. Bengel apa saja. Melawat belakang ni, apa lagi ada dia nak tengok ni. Tak ada apa. Nanti apa tu matua tu kalau ni boleh tanam tepi ni matua tu. Mahkota Jawa. Mahkota dewa, tapi buah dia mana? Ada buah? Mana buah dia? Oh ni buah dia, ada buah. Ni mahkota dewa Ni untuk darah tinggi. Ni. Kakak dia rajin tanam yang herba-herba ni. Tu buah dia. Tapi tak tahulah macam mana cara guna buah ni. Makan macam tu ke? Apalah rasa dia? Kelat-kelat rasa dia. Itulah. Apa Tajau cakap, kelat-kelat. Pergi minum air manis. Rasa dia. Pucuk ubi ni. Pucuk ubi Ajinomoto ni. Ni. Ini ambil yang muda-muda tu. Apa Tajau buat hari tu. Tumbuk. Macam pucuk ubi Macam pucuk ubi tu. Tumbuk. Tumis halia.
Sedap ni. Dia kurang sikit. Kalau makan macam ni ubat ulam dia pening. Kalau tumis goreng tu dia tak pening. Ya. Assalamualaikum. Wah, bau Sarawak lah. Bau rumah Sarawak lah dalam ni. Ni lah. Ya. Orang Sarawak. Boleh pula sama bau ke? Kamu orang Sarawak. Mana Ayum? Ayung mandi ni. Mas air. Oh, anak bujang masak air. Mas air. Piwit, apa komando? Ayuh keluar. Oh ya. Oh, anak bujang dah besar. Oh. Tadi Kak Long dia, ni yang bongsu. Masak air. Senang dah. Mati. Kumang. Ini kumang. Kumang laut. Kumang laut. Hakim. Kita beraya. Baru nak beraya. Aduh. Oi, makan selim nampak? Kan? Kurus kan? Makan kurus tu. Uish. Aku dengan kawan aku ni tak habis-habis. Telefon. Ayo. Balik dia. Ya. Ingat tadi Ayuk ada lagi tadi. Tengok sampai tak ada ai. Telefon so naik balik. Air ni nak. Apa ni air panas? Dia mau macam tu tak apa. Ada tahu. Banyak pakai ni. Celuk pakai. Onggeng ni angkat je. Angkat dia. Tapi untuk balik sejuk sangat. Sejuk sangat. Susu banyak sangat. Tapi tak apa. Kan kita tukar lajak. Tak perlu. Okey. Kenapa adik beli yang kecil? Kalau soal tak ada tu? Tak ada. Oh. Yuk, Mek. Ni angkat ni. Angkat mana? Angkat. Makan sini. Yuk. Angkat yuk. Bawa pergi depan. Makan sini. Apa? Makan depan. Makan kat depan. Baru best. Sempit Bangku dua tu bawa keluar. Tak ada. Bawa ke sini. Bangku dua tu. Lulian. Bio. Sini dia apa? Angkut sini. Baru nak raya. Kita baru nak raya adik-beradik. Ada tu tak sini? Nak makan sini. Dia kampung kan ni? Makan sana lah. Ya Allah ni bergaduh tempat nak makan mana. Macam pasal Nak lari dari panas sebenarnya guys. Kat sini panas ni. Tapi kena beli. Macam buat salah. Sini panas. Kau dekat kampung lama sikit kau dah makan apai punya. Kat lumpur. Tahu lu? Marilah makan. Saya pun tidak tahan sebenarnya. Dari sini ke Mak Ting? di sana. Dari sini. Okey tak okey? Okey. Kita buat tengok. Lain kata okey on the way. Dandang tu weh. Tengah bangkau sampah kat tanah pun. Okey on the way. Tak tahan semua. Dia kata apa? Orang yang Buat je. Tak ada buat apa. Kan dah tahu ingin atas. Tadi kan pergi nasi ayam kan? Ada pergi tadi. Tu ada pertiwan. Empat dah ada ni dah. Ni pun ada satu lah ya. Yalah, tu yang empat tu. Anak aku. Dia ada je keluar ya. Walaupun kita tak Ni dah cantik kena pun dia keluar je lagi. Jadi apa? Nak dah punya mana? Tok topi. 2 tingkat. Duduk topi 2 tingkat. Dia bukan durian. Okey, abang nak balik dah.
Okay, bye-bye. Dah sampai bagi tahu. Ya, Hakim ada sini guys. Hakim ada nanti aku hantar.